Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya pada tengah hari ini adalah Yang Berhormat Pendang Datuk Awang untuk kami memberi sedikit komentar awal sebelum sidang media yang lebih khusus yang akan dibuat oleh Yang Berhormat Larut Ketua Pembangkang pada hari Khamis nanti, iaitu berhubung dengan perjanjian timbal balas yang Amerika dan Malaysia meterai sewaktu Trump hadir ke persidangan ASEAN 2 hari lepas. Dan untuk makluman media dan rakan-rakan rakyat Malaysia semua, saya telah menghantar satu usul di bawah 18(1) dan 2 mendesak Dewan Rakyat mengadakan sidang tergempar bagi membincangkan perjanjian perdagangan timbal balas Malaysia-Amerika supaya ianya memelihara kedaulatan dan kepentingan dasar luar Malaysia. Dan seperti mana yang dibahaskan di ruangan awam, perjanjian yang telah dimuktamadkan ini bagi pandangan ramai pihak, pakar-pakar ekonomi dan juga Perikatan Nasional, amat-amat merugikan kita. Bayangkan, kita jemput Trump datang sini ke rumah kita menari ikut rentak dia. Macam mana saya rasa premonition awal sewaktu Trump hadir sampai Air Force One tu, dia menari itu, dan Perdana Menteri kita pun tanpa segan silu menari mengikut Trump. Bagi saya itu bad omen yang kita lihat memang jelas berlaku dalam rundingan perjanjian yang telah dimeterai ini. Saya nak tanyalah pada rakyat Malaysia, do you think Tun Mahathir would do the same when he was the Prime Minister? Saya nak tanya kepada rakyat Malaysia, adakah Tun Mahathir akan menari mengikut rentak penjajah dan juga penjenayah perang seperti Trump? Saya tengok Tun Mahathir dalam siri-siri perjumpaan dan rundingan di mana-mana 22 tahun beliau keluar negara atau dalam negara, beliau tidak pernah apologetik sebegini. Apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat bagi saya adalah menconteng arang ke muka rakyat Malaysia, khususnya para pejuang Palestin. Beliau janji Trump hadir ke sini untuk beliau tegur, tapi apa sebaliknya berlaku? Tak nampak teguran tersebut. Jadi, itu satu bab. Tapi bab yang lebih kita bimbang ialah perjanjian yang dikatakan adil, yang dikatakan membuka lembaran baru antara Malaysia dan Amerika. Ramai pihak dan pakar-pakar geopolitik hubungan antarabangsa kata, oh, hebat kerajaan Madani, pandai berdiplomasi. This is hedging, kata mereka. Hedging ni istilah teknikal dalam international relations, iaitu macam main dua belah lah, mengimbangi dua-dua. I said, sorry, ini bukan hedging. This document has proven we are capitulating. Kita serah tengkuk, dalam bahasa orang kampung saya lah, di Macang. Serah tengkuk. Kita serah tengkuk. Sebab banyak maklumat yang ada dalam butiran yang ada dalam dokumen perjanjian ini memang merugikan negara. Trump hadiah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pen daripada Washington, White House. Wah, kononnya pen inilah tanda persahabatan kita dengan Amerika. Hanya sebatang pen kita terpaksa korbankan beratus bilion ringgit khazanah negara beli benda-benda yang kita tak perlukan pun. Contohnya apa? LNG. What the heck we need to buy LNG from the US when we have our own LNG? Natural gas. Dan lebih malang, saya nak bangkit beberapa perkara yang sebenarnya saya, Pasir Mas, Pendang, Kuala Krai dan ramai lagi ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional telah pun bangkit dalam perbahasan kami sewaktu sidang khas bulan 6 hari itu berkenaan dengan tarif yang dikenakan kepada Malaysia. Berkenaan dengan apa yang telah kami risaukan terbukti berlaku. Contoh dalam perjanjian ini, Fasal 2.5, Halal Certification for Industrial Goods. Dalam ni dikatakan Malaysia shall allow. Shall ni dalam bahasa teknikalnya bukannya sunat tau.
mesti bagi the usage of halal logo issued by any US halal certifier designated by Department of Islamic Development Malaysia. Maknanya JAKIM kena akur dengan logo halal yang US keluarkan. Boston ke, New York ke, sebab di US dia tidak ada centralized Muslim Council macam kita. Dan dia punya standard tak rigorous macam kita. Ini satu hal. Bab lain, saya dah bangkitkan dulu dalam perbahasan juga. Kita orang Malaysia bukanlah sekadar halal. Dalam Al-Quran, Allah SWT perintah kita halalan thayyiban. Thayyiban tu maksudnya apa? Wholesome, good, encompassing. Maknanya apa? Kita, kalau boleh, jangan makan benda-benda yang disyubahah dari segi biologi. Apa dia? Genetically Modified Organism, GMO, yang banyak ada di US. Cargill, Monsanto. Ini semua syarikat-syarikat biotech yang modified our genetic, wheat dan sebagainya, dan jual kepada kita chlorinated chicken. Di Eropah, EU pun tolak. Saya dah argue benda dalam Dewan Rakyat. Saya dah bagi amaran kepada MITI. Saya dah bangkitkan benda ni. Nampaknya kerajaan tetap akur dan tunduk kepada Trump dan Amerika Syarikat. Itu satu. Lagi, antara benda yang kami bimbang, nak broadcast di Malaysia artikel 2.20. Ini pun nak kena bagi tahu Amerika. Requirement broadcast licensing agreement that broadcast station devote 80% of terrestrial airtime to local Malaysian programming. Malaysia shall allow broadcasting of foreign programming during prime time. Maknanya apa? Amerika boleh paksa kita slot lepas bulletin utama tu masukkan dia punya rancangan. Boleh paksa kita, ya? Lagi, banyak lagi lah export control dari segi 5.3. There's so many. You see the adage dalam bahasa Inggeris, the devil is in the detail. Syaitan dan iblis ni, puaka ni dalam ni. Ni, nampak ni, saya goyang-goyang ni, banyak dalam ni. Nak kena ruyah dulu ni. Baru boleh keluar nampak, oh, ni tak betul, ni tak betul. Nak ruyah macam mana kalau tak ada perbahasan dalam parlimen? And siapa Zafrul? Zafrul is unelected. How dare he bring this matter and ratify, and Anwar agree? Yeah, he's not like us. We are elected. We represent rakyat's mandate interest. And we are here to protect rakyat mandate interest. Sebab itu saya mendesak speaker, you must allow perbahasan 1 hari at least tentang hal ini. Do not give effect pada perjanjian ini selagi mana parlimen tidak luluskan. Sebab ada banyak benda yang mudaratkan kepada agama, bangsa dan negara kita. It's not a winning. Of course Trump is grinning because dia dapat lebih untung. He made a good deal at the expense of Malaysians. Ini yang PN duk belasah Ramadhani ni. And yet Anwar semalam sonok masa ASEAN punya tu. Sultan Brunei pun tengok dia pelik aja. Allahu Akbar. This is dangerous. Yeah. So we raise this matter today sebab kita bimbang mudarat kepada agama, bangsa dan tanah air. Rakyat kena tahu. Yang sebenarnya perjanjian ini menjual kedaulatan negara kita, menjual masa depan anak cucu kita, mengorbankan asas dan prinsip ketelusan yang ada dalam negara. I want to tell the public, in the US, any serious matters related to foreign affairs and trade, they must pass the bill, the act dalam Kongres. Tak adanya buat belakang-belakang ni, mat pintu belakang macam Zafrul buat ni, tak ada. You must bring, menghadap senators dan congressmen. Lulus baru boleh buat. Di Malaysia, kita desak isu ambalat, tak nak dedahkan butiran. Tak apa jadi dalam ambalat punya perjanjian ni. So, ini perkara-perkara yang kami akan lawan sampai habis. Dan kalau kerajaan Madani tidak telus, tunggu, kita akan turun ke jalanan. Kalau tak nak bagi perbahasan, kami akan bawa puluhan ribu turun Anwar lagi lepas ni. Boleh, sebab kita akan bagi tahu rakyat Malaysia, ni banyak makhluk halus dalam perjanjian syaitan Trump ni. Ini yang kami nak bantah. Jadi mungkin saya boleh serahkan kepada Yang Berhormat Pendang untuk tambah komentar tentang hal ini. Terima kasih. Saya nak sambung sikit apa yang telah dibangkitkan oleh
yang berhormat macam ini sesuatu yang serius bagi negara kita. Jadi kita harap semua rakyat Malaysia beri perhatian. Sebab ini melibatkan maruah our sovereignty, our dignity. Kalau kita tak beri perhatian sungguh-sungguh, akhirnya kalaulah perjanjian ini yang melibatkan more than 1 trillion, I think, if I'm not mistaken. Ya. Anak cucu kita akan tanggung. Bayaran ni tak tahu sampai bila akan habis hutang ni. Kita kena ingat, Trump ni seorang kapitalis. He's a good negotiator. Bila kapitalis, dia tentu dalam pemikiran beliau, bila dia deal, dia nak benefit and profit. Without that, dia tak akan deal. Sebab dia nak jaga semua syarikat-syarikat yang ada ni, dia ada kepentingan. Dalam dunia, syarikat yang ada dalam dunia ni, kepentingan dia kepada Trump. Sebab dia, sebelum jadi Presiden Amerika, dia berasal dari seorang korporat, kapitalis. Syarikat-syarikat yang banyak kita guna di Malaysia ni pun, ini pun syarikat Trump. Jadi kita sangat sedih. Dalam masa yang sama, beliau seorang yang sangat zalim. Dia mementingkan keuntungan pada diri dia ataupun syarikat dia ataupun kepada negara dia. Sebab segala ekonomi dalam negara dia dikuasai oleh golongan ini yang diketuai oleh Trump. Jadi kita sedih bila kita menyambut Trump mai ke Malaysia ini dengan keseronokan, dengan kemeriahan. Sedangkan di tangan beliau lah yang telah menyebabkan Israel membunuh 70 ribu yang terbunuh, kanak-kanak, di kalangan kanak-kanak, orang tua dan wanita, tanpa ada rasa bersalah. Kita pula bersekongkol, bersetuju dengan kemeriahan, langsung tidak ada rasa kesedihan. Kita sebenarnya apologetic dengan apa yang telah kita bercakap di pentas antarabangsa, kata kita menentang kezaliman, ketidakadilan yang dilakukan oleh Israel, yang di belakangnya adalah syaitan besar, iaitu Amerika. Jadi kalau inilah gambaran yang dipotret kepada rakyat Malaysia oleh Perdana Menteri PMX ini, kita rasa sangat-sangat kontra, sangat-sangat sedih dengan lakonan-lakonan yang dibuat ini. Sebenarnya siapa ini PMX? Persoalannya sampai macam ni. Kita tidak menuduh, tapi dibangkitkan oleh rakyat dalam suara-suara yang yang tidak ada kenyataan resmi. Adakah ini juga merupakan rangkaian ataupun satu link dengan Central Intelligence of America? Tapi kita tak tuduh. Tapi dengan kelakuan yang dibuat ini, sini berkata tidak, di sini menunjukkan ya. Ini memberi gambaran, suara-suara yang di belakang yang tidak resmi ini, macam betul. Ini perkara yang kita sedih. Kita harap perkara ini tidak berlaku lagi. Kita tengok sebagai contoh, bagaimana sebuah negara besar dalam bidang industri, iaitu Jepun. Sebuah negara besar dalam industri, lebih besar berkali ganda daripada kita, yang sudah maju dalam elektronik dan electrical ini, E&E ini. Bila Trump pergi ke negara dia, dia jaga maruah dan harga diri negara Jepun. Tak mudah-mudah. Kerana kita nak dapat kurangkan 19% yang macam tak ada lagi dah. Kalau kita tak kurangkan 19% ini, kita tidak ada lagi lah dunia ini, tidak bergantung pada mereka. Habislah kita bankrupt, hancur luluslah negara Malaysia ini. Sampai tahap tu. Jadi kita hanya nak melihatkan supaya kita dapat kurangkan 19% yang dikenakan pada negara-negara yang di Asia ini. Negara lain pun kenal juga, tapi taklah sampai macam tu. Kita buat sambutan untuk kita menggadaikan seperti mana yang disebut oleh YB Macam tadi, sehingga melibatkan satu negotiate yang sangat merugikan kita. Jadi kita tak mahu macam tu. Jadi kita harap benda ini dibawa ke Parlimen untuk kita bahas dan kita bincang dan mendapat kelulusan Parlimen dahulu. Mendapat kelulusan Parlimen untuk kita nak buat further notice
agreement, further agreement dengan United States of America ini. Baru boleh yang melibatkan nadir bumi dan sebagainya, petroleum khazanah dan sebagainya. Jadi saya serahkan kepada sahabat saya daripada Pasir Mas untuk menyambung apa yang kita telah cakap. Silakan. Okey, terima kasih YB Pendana Datuk Awang. Baik, saya hanya nak menyebut tentang soalan yang telah saya kemukakan kepada Menteri Digital tadi yang berada pada giliran nombor 11, di mana soalan saya ialah berkenaan dengan bagaimana kerangka kerja pusat data dapat meningkatkan limpahan ekonomi digital pada negara, dan telah dijawab oleh Timbalan Menteri sebentar tadi yang menyebut tentang kerjasama firma antarabangsa dan sebagainya. Cuma di dalam soalan tambahan saya ialah saya menyebut tentang Digital Trade Agreements yang di dalam poin ini berada pada nombor 5.3 kalau tak silap. Digital Trade Agreement 3.3 ya, 3.3, di mana saya menyebut berkenaan dengan 3.3 ini ialah Malaysia shall consult with the United States before entering into a new digital trade agreements with another country that jeopardize essential of US interest. Jadi sebagaimana yang disebut oleh WB Macang tadi, perkataan shall di sini ialah satu obligasi dan satu kewajipan kepada negara Malaysia untuk berunding dengan United States sebelum melakukan kerjasama digital dengan mana-mana negara yang lain. Jadi ini sebenarnya menggugat kebebasan negara Malaysia itu sendiri, dan saya menjangka bahawa Timbalan Menteri sudah tentu akan menjawab bahawa ia masih berada dalam peringkat kajian, dan benar itulah yang telah dijawab oleh Timbalan Menteri. Perkara ini masih berada di peringkat kajian, memandangkan ia baru saja dimeterai. Sedangkan dalam kenyataan Menteri MITI semalam, Tengku Zafrul menyebut bahawa perjanjian tarif Malaysia AS lebih baik berbanding sebelum ini, dan kata Yang Berhormat Tengku Zafrul, ini tidak ada perubahan kepada komitmen awal kita dan telah disetujui sebelum ini dan saya telah kongsikan di Parlimen. Artinya sepatutnya Malaysia sudah menjangkakan perkara ini dan butiran itu sudah dibincangkan di dalam kabinet. Tetapi bila tanda tangan 2 hari lepas, Timbalan Menteri kata ia akan dikaji pula impaknya kepada Malaysia. Saya rasa ini merupakan tindakan kalut ribut oleh kerajaan, dan perjanjian ini tidak lebih melainkan hanyalah merupakan jualan akhir tahun, sale, jualan akhir tahun yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia, ataupun kalau dengan istilah yang lebih kasar sebagaimana disebut oleh WB Macang, settling agreements, perjanjian syaitan yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia, dan satu perkara yang tidak sepatutnya dilakukan dalam keadaan sekarang ini. Jadi apa yang telah disebut tadi dalam jawapan Timbalan Menteri tadi mengesahkan bahawa kerajaan sebenarnya tidak bersedia untuk menerima impak daripada perjanjian ini, tetapi demi untuk menunjukkan bahawa kita ini pro kepada Amerika, kita sign agreement, dahlah kita sambut dia dengan tarian dan sebagainya dengan penuh kemeriahan, dan akhirnya dapatlah kita dua perkara, sebatang peng, dan dapat duduk bersama dalam kereta bersama dengan Presiden Amerika Syarikat. Tahniahlah kita ucapkan kepada Perdana Menteri Malaysia. Saya sebut dalam kenyataan saya, ia sama dengan penghormatan yang telah diberikan oleh kepada Benjamin Netanyahu pada 13 Oktober lepas. Kalau bangga sangat, maka samalah dengan penghormatan diberikan kepada Benjamin Netanyahu. Jadi kita minta kerajaan, sebagaimana disebut tadi, bawa perkara ini ke Parlimen, bincang impak dan kesannya kepada Parlimen, dan kita perhalusi supaya jangan nanti kamu jual negara dengan perjanjian-perjanjian seperti ini. Sekian. Terima kasih. Ya. Nadir Bumi. Mana bincang SG4? Samalah dengan isu Nadir Bumi juga tidak dibincang dengan SG4. Sedangkan SG4 ini merupakan di antara negeri-negeri yang merupakan pemegang taruh utama di dalam produk-produk REE yang ada di negeri-negeri Melebet area, Kedah, Kelantan, Terengganu. Tidak ada sepatah haram pun perbincangan dengan negeri-negeri SG4. Jadi saya kira ini merupakan satu daripada pengkhianatan yang telah dilakukan oleh kerajaan hari ini demi nak memperlihatkan kita ini pro kepada Amerika Syarikat. Sangat memalukan negara, dan satu penjualan besar-besaran aset negara telah dilakukan oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Terima kasih.